So aku rasa fasiliti tu Nak membantu. access benda tu lah. Akses kepada fasiliti tu senang di sini. Okay. Di sini macam tu lah. Kalau kau dah Aku, dia kalau totok Kelantan, jangan marah bahasa dia kalau totok Kelantan, of course nak balik. faham? Sebab kita orang Kelantan, kita tak biasa. Ni aku lah, POV aku lah. Kita tak biasa hidup dalam rumah bertingkat. Rumah buruk. Rumah apartment. Sorry. Rumah buruk lah. Sorry. Tapi benda tu memang common dekat sini lah. Iyalah. Kita kalau kalau boleh, kita memang tak nak duduk macam tu. Faham. Tapi orang cakap macam ni, nak tak nak, memang rasa nak balik kampung. Tapi aku bila sampai satu tahap, aku dah terbiasa kat sini. Bukan aku nak cakap Kelantan tak bagus. Kelantan ada kemudahan dia, ada bagus dia. Betul lah. Tapi sebab macam kau lah, kita dapat akses facilities yang bagus. Kita tak dapat lagi kat sana. Mungkin dalam 10 tahun lagi aku boleh berubah fikiran. Betul. So kalau dah membangun kat sana, bukan tak membangun,